Maha suci Allah. Maha suci Allah. Tengok, Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan dan kecacatan tu. Jadi kalau kita kata jisim, makna kita letak level Allah tu sama dengan makhluk. Dah jadi kufur tu, menyamakan Allah dengan makhluk. Nampak? Maka adalah perkataan itu sesat. Buat mujassimah ni sesat. Sesat dia kata Allah jisim tu sesat. Maka adalah yang demikian itu berkendak pada ada orang yang menolakkan perkataan yang sesat itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalahkan dia. Orang yang kata Allah jisim, itu orang yang sesat. Kita ni kena lawan dia. Ulama kita dah peringatkan kita. Orang kata Allah ada mata, mata Allah tak sama dengan kita. Allah ada kepala, ada telinga, ada betis, ada mulut, ada kaki, ada jari, ada telapak kaki. Allah duduk atas aras, Allah berat seperti ke malam, tapi tak sama dengan kita. Berat-berat jisim lah dia kata. Tu jadi mujassim. Walaupun dia tak mengaku, tapi kaedah tu menyebabkan dia menjadi mujassim. Ni kata ulama, kita kena lawan dia. Bawa dalil, bawa hujah. Hujah tadi kita baca. Ni buat Wahabi, buat Modani ni. Lepas tu kita lawan Wahabi sebab ulama kita wariskan ilmu begitu. Dia nak anggap Allah tu sama level dengan makhluk. La ilaha illallah. Lepas tu saya tulis buku yang terbaru. Buku yang minggu depan cetak. Buku yang ke-14 saya. Penyelewengan fahaman tajsim Wahabi. Dalam tu kita buka, kita scan beberapa kitab. Alhamdulillah dalam 240 keserat saya kira. Ini pun dah finally dah letih dah saya buat buku tu. Penat sangat tuan-tuan buat buku. Usaha kita ni berjuang susah. Belajar sendiri, tulis sendiri, edit sendiri, design sendiri, cetak sendiri, duit sendiri, jual sendiri, mengajar sendiri. Susah. Macam buku ni susah. Tapi kita serahkan pada orang, mudah. Kita tarik beri pada orang lah, jual karya. Orang nak edit, nak design, nak apa, nak dia punya. Buat sendiri semua. Puas hati. Lepas tu kita jual pula. Kita katakan RM35, dia harga sini je. Kita jual. Berapa orang kita sanggup beli yang bayar? Bagi, ada duit, bagi free. Nampak macam mana? Ustaz, saya tak cukup duit. Ustaz, apa dah RM10? RM10 lah. Ustaz, saya nak buku, Ustaz boleh tak? Tak bawa duit ya? Ambil. Kita nak agak siapa? Bantu ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan. Nak agakkan ahli sukat, Lee Chong Wei, Ikut Andemik, Ong Pehi. Kita nak agak M. Karatu. Kita nak agak mimpi-mimpi politik. Kita nak bantu ahli sunnah wal jamaah. Yo, bangga dari dah podcast. Ini peranan ni perlu dimainkan oleh para ahli ulama. Kalau ulama hanya beri fokus pada politik, mati perjuangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hari ni matlamat kita, tuan-tuan. Minta maaf, dekat semangat. Nak suruh tuan-tuan semangat. Tapi bukan semangat Pak Renang. Ini semangat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tak ada kepentingan, tuan-tuan. Kalau fikir duit cukup lah. Saya kerja anak 3 orang je. Kalau fikir nak apa? Kita fikir nak jaga akidah kan? Jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah. Jadi saya rasa cukup